Alright guys, ada barang sikit sampai. Mana yang berminat boleh roger guys. So ni Careless amplifier 4 channel punya. Ni plug and play. Okay. Ada speaker sikit, Keros Kenwood. Mana yang mencari ni subwoofer punya volume. Yang model ni sekali box je, TSWX66A. Controller. So ada speaker bantal. Ni Kenwood, Keros Kenwood. Ni exhaust. Siap Twitter dia. Exhaust bunyi sedap juga guys. Exhaust abang dia Clarion. Okay, ada boost meter Defi ori. So ni ada throttle controller Blitz. Adapter Keros. Kenwood spacer. Apa ni, DVR ada Careless Kenwood. Dia jajan kecil-kecil punya jajan. Ini Odyssey ke Tawish boleh pakai ni rasa. Armrest. Okay. Sebelah dia paso guys. Okay. Ni lampu Honda Bridge. Sharp ionizer. Apa ni, penyedut abuk. So ada jajan kecil-kecil ni nanti baru buka. Ada parking pole. Ni Panasonic punya ETC. So ni Upitelu, alam Upitelu ni KK punya. Kod VE38. Korang boleh search lah untuk kereta apa, KK macam Kendari tak silap. Ni turbo timer, pivot. So ni ABY punya lampu 7 color ke 8 color. So lampu, okay, lampu ni ada satu, lampu ni ada dua, lampu ni kat meter kalau tak silap. So ada dua lagi dekat ni. Yang ni ada dua Yang nanti kita cuci lah. Ada dua dekat seat belt. So single din Alpine ni 5,800 punya. Ini baik. Ni dua ni ada apa ni? Ada gambar kat sini kat skrin dia. Ni ada DSQ tak silap. Ni Kenwood satu, ni Keros biasa punya. So nanti kita update lah. Gabardine, Clarion, Alpine, Kenwood. Okay. Speaker ni kurang kemat guys, cantik lagi. Mana berminat boleh roger lah. So nanti kita bersih-bersihkan. Steering ada Homo. Okay. Steering nanti baru buka. So mana berminat boleh roger guys.